Okey, alhamdulillah. Jadi al-ismu ni dia bukan fi'il. Al-ismu ismu. Dia bukan fi'il. Isim yang macam mana? Yang sulasi, yang 3 huruf. Yang mujarrad maksudnya yang asal. Yang bukan ada huruf tambahan. Yang asal. Dia perkataan ni perkataan asal tiada huruf tambahan. Itu maksud mujarrad. Ya, maksud mujarrad asal ataupun permanent. Maksud dia. Ismu ruba'i mujarrad, isim tu dia 4 huruf. Tadi 3 huruf kan? Ni 4 huruf. Yang mujarrad juga. Dia bukan 4 huruf tu bukan ada huruf tambahan. Tak. Dia 4 tu memang huruf asal. Perkataan tu memang keluar-keluar macam tu. Allah Ta'ala jadikan perkataan tu macam tu. Dari mana perkataan banyak-banyak dalam bahasa Arab ni? Allah Ta'ala yang jadikan. Allah Ta'ala jadikan ada yang 3 huruf. Ada yang 4 huruf. Ada yang 5 huruf untuk isim. Macam mana kita tahu? Ya kita kajilah. Ulama-ulama lah kaji bahasa Arabnya. Jadi kita tinggal belajar je lah ni. Okay, soalan yang pertama. Soalan yang pertama macam ni. Uzkur auzanal ismi sulasi mujarrad ma'al misali kullin. Dia suruh sebutkan wazan-wazan. Okey, apa dia wazan? Apa dia wazan? Selalu sebut wazan-wazan. Apa dia wazan tu? Wazan ni dia punya apa cakap? Dia punya acuan. Acuan tahu tak acuan? Dia punya formula. Yang lain-lain kena ikut formula tu. Yang lain-lain kena ikut formula, kena ikut wazan tu. Okey, contohnya wazan tu fa'lun. Okey, untuk isim mujarrad kan? Dia suruh sebut wazan dulu kan dengan berikan contoh pada setiap wazan. Okey, nanti kita belajar sesuatu ni baru tahu apa itu wazan. Okey, dekat wazan ni fa'lun. Fa'lun. Fa'alun. Fa'alun. Fa huruf pertama dia fathah, huruf kedua dia fathah. Kalau fa'alun ni contoh dia misal dalam kotak misal tu qamarun. Jadi dia samalah dengan fa'alun. Sama mana? Ustazah tak sama pun. Itu qaf, mim, ra, yang ni fa, ain, lam tak sama. Baris dia sama. Memanglah huruf tak sama. Baris dia. Fa'alun, qamarun. Sama tak baris dia? Ya, sama. Macam tu lah. Sama. Jadi ni adalah dia punya sarang dia. Ni dia punya kuih dia. Kena ikut. Jadi qamarun, jamalun, batalun. Contoh perkataan yang guna wazan fa'alun. Jadi perkataan dalam bahasa Arab ni kan perkataan tu berjuta-juta dalam bahasa Arab kan? Perkataan dalam bahasa Arab tu. Jadi dia nak kelaskan, dia nak group. Dia nak buat group tu macam mana? Ada group fa'alun, ada group yang kedua fa'ulun. Contoh rajulun, adudun. Oh, lagi banyak lagi dia masuk pula grup ketiga fa'ilun, katifun, hadirun. Okey, kita dengar azan jap .
Okey, kita sambung. Jadi banyak-banyak perkataan dalam bahasa Arab tu dia gerupkan atas wazan fa'alun, fa'ulun, fa'ilun pun ada. Contohnya dia banyak sebenarnya tapi dia bagi 2 je. Katifun, hazirun. Kemudian yang keempat wazan fu'lun. Jadi yang fa tu huruf pertama dhammah pula. Tadi huruf pertama fathah belakang kan? Fa kan, fa'alun, fa'ulun, fa'ilun. Kemudian yang keempat ni huruf pertama fa tu dia dhammah, fu'lun pula. Fu'lun, contoh perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang menggunakan perkataan ataupun duduk dalam grup fu'lun, burdun, qurtun. Qurtun ni belalai. Quflun. Dan yang kelima fu juga, tapi tadi fu'lun, ni fu'alun. Huruf kedua dah fathah. Tadi huruf kedua sukun ya, fu'lun. Yang ni huruf kedua fathah, iaitu saya tunjuk ni, nampak yang saya tunjuk kan? Okey, ni saya tunjuk. Nampak tak saya tunjuk ni? Okey, fu'alun ya, fu'alun. Fu'alun, rukabun, hukamun, lubadun, rutabun. Pernah dengar tak perkataan rutabun? Rutabun. Fu'alun. Grup ataupun masuk dalam wazan, masuk dalam grup fu'alun. Rutabun ni ya buah kurma. Buah kurma yang fresh. Yang kita makan yang tamar kering tu tamar ya. Tamar tu yang kering. Yang kering tu dia panggil tamarun. Ya, tamrun. Yang rutab ni buah yang fresh, yang bukan mujaffaf. Mujaffaf tu maksudnya dikeringkan. Tamar tu yang dikeringkan. Rutab ni buah kurma yang masak yang fresh. Okey, fu'ulun. Dalam grup fu'ulun pula ataupun dalam wazan fu'ulun, uzunun. Siapa tahu uzunun? Apa maksud uzunun? Aunuqun, nukurun. Ya, Syuhaib ya, Syuhaib. Anak Ustazah Fasihah. Syuhaib, aunuqun, uzunun telinga, aunuqun leher ya. Okey, jadi perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang masuk grup fu'ulun, masuk grup fu'alun, masuk grup tu wazan lah. Wazan fu'lun, wazan fa'ilun, wazan fa'ulun, wazan fa'alun. Jadi kena ingatlah benda tu. Qamarun. Okey, kalau ditanya qamarun, wazan apa? Qamarun. Fa'alun. Macam tu. Sebab qaf tu fathah kan. Qaf tu ialah fa. Mim tu, ma tu ialah ain. Macam tu. Harap kamu tak keliru lah benda ni. Janganlah keliru. Wazan-wazan tu gitu je wazan tu. Mudah je nak faham. Okey, kemudian dia ada macam ni pula. Macam mana tu? Dia ada bahagian fa pada wazan tu. Dia ada 3 jenis tau. Ada yang maftuh. Dia ada 3 jenis. Ada yang maftuh. Ada yang madmum. Ada yang madmum. Dhammah ya. Ada yang maksur. Bahagian fa tu. Huruf fa tu. Huruf fa pada fa'lun, fu'lun tu. Fa tu ada maftuh iaitu fa. Ada madmum iaitu fu. Ada maksur iaitu fi. Macam tu. Jadi sekarang nombor 2 ni
Dia tanya, uzkur salasah, sebutkan 3 min auzanil ismi sulasi mujarrad idza kana maftuhul fa ma'al misal. Sebutkan 3 sahaja daripada wazan-wazan isim sulasi mujarrad idza kana apabila fathah pada huruf fa-nya ma'al misal dengan contoh. Yang fathah pada lil ismi sulasi mujarrad, jawapan kita lil ismi sulasi mujarrad idza kana maftuhul fa salasa uzkurha ma'a tamsil. Ini soalan macam ni pula, sebutkan dengan contoh. Ada soalan macam atas ni, ada soalan macam bawah ni. Dua cara soalan datang dalam periksa. Jadi jawapan kita isim sulasi mujarrad yang maftuhul fa ada 4 jenis, iaitu fa'lun, fa'alun, fa'ulun, fa'ilun. Maknanya dia round huruf ain ni. Fa ni memang semua fathah. Ain ni ada sukun, ada fathah, ada dhammah, ada kasrah pada bahagian ain iaitu huruf kedua. Okey, fa'lun. Contoh dia syamsun, saqrun, dakhmun. Okey. Syamsun apa? Matahari. Maka wazan syamsun ni ialah fa'lun. Kemudian wazan fa'alun. Ain dia fathah pula. Fa dia fathah, ain dia fathah. Dia memang kumpulan ni kumpulan fa fathah semua. Ya, maftuhul fa. Tapi ain dia ni fa'alun pula. Jadi qamarun, jamalun. Qamarun bulan. Ya, qamarun bulan. Jamalun unta. Jamalun unta. Batalun hero. Hero. Tahu hero? Pahlawan lah. Pahlawan, hero. Jadi semua perkataan qamarun, jamalun, batalun adalah grup fa'alun ataupun wazan fa'alun. Manakala yang ketiga fa'ulun. Fa'ulun. Contohnya rajulun, adudun. Kemudian wazan yang keempat fa'ilun. Fa'ilun. Contohnya katifun, hadirun. Macam tu. Ya. Jadi kamu kena ingat salah satulah. Ataupun dia tanya, dia letak perkataan contoh, dia suruh kamu bagi wazan. Dia bagi wazan, dia minta contoh. Ada juga. Ataupun soalan macam ni, dia suruh kamu bagi wazan dan contoh. Iaitu uzkur salasah min auzanil ismil sulasi mujarrad idza kana maftuhul fa ma'al misal. Gini. Okey, ini bahagian fa iaitu maftuhul fa. Kita pergi yang kedua. Yang kedua ni dia madmumul fa. Madmumul fa. Uzkur salasah minal auzanil ismi sulasi al mujarrad idza kana madmumul fa. Okey, tengoklah fa dia ni. Fu. Semua fu. Ada 4 wazan. Fu'lun, fu'alun, fu'ulun, fu'ilun. Okey, fu'lun, burdun, qurtun, quflun. Jadi ni semua perkataan yang ada dalam buku teks kita. Jadi saya keluarkan letak dalam nota. Ya, jadi kalau soalan dia akan tanya, kalau nak tanya contoh dia tanya yang ni lah, yang dalam buku teks lah, burdun, qurtun, quflun ni. Jadi menggunakan wazan fu'lun. Manakala wazan fu'alun adalah perkataan-perkataan rukabun, hukamun, lubadun, rutabun. Rutabun. Fu'alun, ya. Okey, manakala menggunakan wazan fu'ulun, ain dia dhammah. Fa dia dhammah, ain dia pun dhammah juga. Udhunun, aunukun, nukurun yang tadi, ya. Menggunakan wazan fu'ilun. Menggunakan wazan fu'ilun, contohnya du'ilun. Ada satu saja diberikan dalam buku teks. Du'ilun. Seterusnya,
Wazan-wazan, uzkur salasah minal auzan min auzani ismi sulasi mujarrad idza kana maksurul fa. Yang fa dia kasrah pula. Ada 4 juga. Fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fi'ulun. Payah sikit nak sebut ya. Fi'ulun. Tapi ada perkataan Arab yang wazan ni. Jadi yang duduk grup fi'lun, ilmun. Ilmu yang kita selalu sebut ilmun. Jilfun, aijlun. Aijlun ni macam tergesa-gesa. Okey, fi'lun, fi'alun. Yang kedua, tadi fi'lun kan? Lepas tu yang kedua fi'alun. Contohnya, ainabun, iramun, siwa. Ya, siwa, iram, ainab, fi'al. Wazan fi'al. Ainab ni anggur, buah anggur. Okey, kemudian wazan yang ketiga, fi juga sebab maksurul fa. Fi, fa dia kasrah. Ain dia pun kasrah. Fi'ilun. Ada banyaklah perkataan dalam bahasa Arab yang wazan fi'ilun. Contohnya, ibilun. Ibil ni anak unta. Ibil. Itil. Itilun. Kemudian wazan fi'ulun ada satu. Hibukun. Hibukun. Macam tu. Jadi inilah perkataan-perkataan ataupun kita kata kumpulan-kumpulan perkataan dalam bahasa Arab. Dia duduk dekat kumpulan fa'lun. Dia punya fa' tu maftuh. Ataupun dia punya fa' madmum. Fu'lun, fu'alun, fu'ilun. Ataupun yang ketiga, dia punya fa' itu maksurun. Maksurul fa'. Fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fi'ulun. Ya, faham tak? Pembahagian kalimah isim sulasi mujarrad dalam bahasa Arab. Isim-isim yang 3 huruf. Dia terbahagi kepada grup-grup macam tu. Ya, yang grup tu dalam Arab tak sebut grup, dia sebut wazan. Ya, sebut wazan. Okey, seterusnya contoh soalan. Ya, contoh soalan. Hati waznan likullin minal asma'il atiyah madbutan bisyakli. Okey, awas ya, bila ada dekat soalan, kamu tolong bulatkan perkataan ni. Madbutan bisyakli. Madbutan bisyakli, iaitu letak baris maksudnya. Jadi jawapan kamu kena letak baris. Kalau kamu tak letak baris dekat jawapan, tak dapat markah. Sebab ada arahan soalan. Ada arahan macam ni pada soalan. Hati waznan, berikan wazan bagi isim-isim berikut minal asma'il atiyah madbutan bisyakli. Jadi dia bagi ni, yang kalimat ni dia dah bagi. Dia dah bagi. Lepas tu dia nak kita tulis wazan. Yang ni dia tak bagi. Dia minta benda ni. Jadi katifun, batalun, itilun, jandalun, jahmarishun. Dalam soalan dia tak letak baris. Tolonglah. Dalam soalan tak ada baris. Saya tolong letak baris kat awak ni. Dalam nota. Dalam soalan tak ada baris. Jadi kita nak baca macam mana? Bacalah. Sebab tu kalau tak belajar tak dapat jawab. Ya. Katifun letak baris. Katifun, batalun, itilun, jandalun. Jandalun, jahmarishun. Okey, jadi katifun dia punya wazan fa'ilun. Batalun, fa'alun. Itilun, fi'ilun. Jandalun, fa'lalun. Fa'lalun. 4 huruf kan? Yang kelima tu 5 huruf tu. Dia khumasi dah. Khumasi. Yang ni fa'lalun ni rubai. Kan 4 huruf kan rubai. Yang ni 5 huruf jahmarishun. Semua orang sebut jahmarishun 3 kali sebut. Jahmarishun. 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 Sebab nanti dalam soalan memang tak letak baris. Awak nak bagi wazan macam mana? Wazan tu pula kena letak baris. Ni tengok arahan soalan. Madbutan bisyakli. Ya? Okey, jadi kita ingat. Jahmarishun. 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 Macam tu. InsyaAllah awak ulang video. InsyaAllah awak ingat. Fa'lalilun. Fa'lalilun. Macam tu. Okey, ada lagi soalan. Kita tengok macam mana soalan seterusnya.
Soalan seterusnya. Hati misalan wahidan likullin minal auzanil atiyah. Berikan misal satu saja. Berikan satu misal. Satu contoh. Ya, satu contoh bagi auzan al-atiyah. Wazan-wazan di bawah. Fi'lun. Yang ni dia letak baris. Dia letak baris kat kita. Sebab dia minta yang macam ni. Kalau tak letak baris, kita boleh hantam semua jawapan betul kan? Dia letak baris. Fi'lun. Fu'alun. Fa'ulun. Fu'lulun. Fa'lalilun. Fa'lalilun. Okay. Jadi, fi'lun ilmun. Fi'lun ilmun. Fu'alun rutabun. Tadi dah baca dah. Yang dekat bahagian madmumul fa' kan? Ada rutabun kan? Fu'alun. Lepas tu yang ni bahagian maftuhul fa'. Fa' dia baris fathah kan? Fa'ulun. Rajulun. Adudun. Boleh. Fa'lalun. Ja'farun. Jandalun. Tadi kan ada jandalun kan? Ja'farun nama orang. Kemudian fu'lulun. Hudhudun. Hudhudun. Selain pada hudhud, ada lagi bulbulun. Bul. Bulbul. Ya, bulbul. Ni hudhud kan? Pernah dengar tak hudhud? Apa dia hudhud? Hudhud tu jenis apa? Makanan ke apa hudhud? Burung, betul. Burung hudhud. Burung hudhud. Selain pada burung hudhud, dia menggunakan wazan fu'lul kan? Fu'lul. Hudhud. And selain pada tu, burung bulbul. Bulbul. Burung bulbul ni, burung macam mana? Burung hudhud, burung apa? Burung hudhud. Siapa tahu? Kena kaji lah kan, tanya ChatGPT. Burung hantar surat. Burung hudhud ni burung utusan kan? Burung utusan. Lepas tu, burung bulbul, burung apa? Burung yang kecil sangat tu. Dia kalau sekali terbang beribu. Burung yang kecil tu. Bulbul. Burung layang-layang. Burung layang-layang. Kecil-kecil. Burung ciak. Burung ciak. Bulbul. Okey, kemudian fa'lalilun. Fa'lalilun. Jahmarishun. Jahmarishun. Fa'lalilun. Jahmarishun. Fa'lalilun. Baca 7 kali. InsyaAllah ingat. Fa'lalilun. Jahmarishun. Fa'lalilun jahmarishun. Fa'lalilun jahmarishun. Macam tu lah orang study. Macam tu lah orang menghafaz. Ya? InsyaAllah tak lupa. Okey, kemudian hati waznan lil amsilatil atiyah. Dia bagi contoh, dia suruh kita letak wazan. Ini best ni. Ada difda'. Nombor 3 tu, difda'. Okey, yang pertama, hibukun fi'ulun. Rutabun fu'alun. Kita jawab. Ya, kita jawab dengan baris lah. Sebab kita jawab wazan kan. Yang wazan ni kena letak baris. Difda'un. Difda'un fi'lalun. Ja'farun. Ni salah ni. Tersilap taik. Fa'lalun. Fa'lal. Letak fa ni letak baris atas ya, betulkan. Ja'far. Fa'lal. Baru dapat jadual. Barulah kita dapat jadual. Isim rubai mujarad. Kan tadi isim sulasi mujarad kan? Ni isim rubai mujarad. Isim yang 4 huruf yang mujarad. 4 huruf yang asal. Contohnya. 1. Maftuhul fa'. Yang fa' dia fathah. Yang kedua, fa' dia maksurul fa'. Bawah dia ni, bawah ni maksurul fa' pula. Fa' dia kasrah. Kemudian madmumul fa' pula. Fa' dia dhammah. Jadi yang 4 huruf ni ada 3 jenis. Yang maftuhul fa' ada satu sahaja, iaitu fa'lalun. Fa'lalun. Fa'lalun ni contoh dia itulah. Ja'farun, jandalun, khazrajun,
daghfalun. Ya, Khazraj ni ada Bani Khazraj kan? Ada kaum etnik Arab daripada Bani suku kaum Khazraj. Ja'far, Jandal. Jandal nama orang juga. Ja'far nama orang. Khazraj nama orang. Ya. Okey. Fa'lalun, Ja'farun, Jandalun, Khazrajun, daghfalun. Kemudian yang maksurul fa' ni ada 3. Fi'lilun, fi'lalun, fi'alun. 3 juga fi'alun. 4 juga kan dia 3 huruf. 4. Sebab apa? Lam double kan? Fi'alun. Okey. Fi'lilun, zibrijun, qirmizun. Qirmizun ni pernah keluar soalan. Qirmizun ni tahu tak apa dia makna? Qirmizun ni warna merah. Warna merah pink. Merah pink. Kalau merah humrah kan? Humrah merah. Qirmizun ni merah pink. Zibrijun ni hijau zamrud, pemata zamrud, zibrijun. Okey, fi'lalun, wazan fi'lalun. Dirhamun, hijra'un, difda'un, difda'. Apa maksud difda'? Tahu tak difda' maksud apa? Difda'. Sebut sedap. Difda'. Apa maksud difda'? Dia macam ni. Satu binatang. Katak. Katak. Ya, katak. Difda' maksud dia katak. Dia wazan dia fi'lalun. Difda'un. Ya. Okey, kemudian maksurul fa' macam ni. Fi'alun. Qimatrun. Qimatrun ni dia buah. Dia buah tu dia bujur macam jambu tapi dia rasa macam apple. Qimatrun. Buah pear. Fitahlun ni bijak. Ya, bijak. Hizabrun. Qimatrun, fitahlun. Fitahlun ni ada pernah keluar dalam periksa. Okey, yang madmumul fa' rubai, dia fa' dia dhammah. Ada 2. Fu'lulun. Fu'lulun. Contohnya hudun. Yang tadi sebut tadi. Bulbulun. Burqu'un. Hubrujun. Bursunun. Kemudian untuk wazan fu'lalun, juzarun, juhdabun, tuhlab. Tuhlab ni maksud dia lumut. Okey, nanti kita akan jumpa dalam soalan yang seterusnya. Tuhlab akan jumpa. Difda' akan jumpa. Qirmizun akan jumpa. Lepas ni. Ni dia. Yang saya kata kita akan jumpa tu. Ni soalan yang dah keluar dalam periksa ya. Orang yang buat soalan tu dia reka ayat. Dia arahan soalan istakhrij al-asma' ar-ruba'iyyah al-mujarradah min al-faqratil atiyah ma'ad-dhabti bisyakli. Okey, awak ingat kan ma'ad-dhabti bisyakli maksudnya dengan meletakkan baris. Jawapan kita kena letak baris. Dia kata keluarkan isim-isim ruba'i mujarrad min al-faqrah ni lah, faqrah pendek ni. Dalam ayat ni. Keluarkan isim ruba'i mujarrad. Kemudian letak baris. Ya. Tapi saya dah letakkan wazan. Ni sajalah ni saya letakkan wazan untuk bagi meriah sikit nota awak. Jadi macam ni je jawapan dia. Keluarkan dan letak baris. Keluarkan perkataan dalam faqrah ni, kemudian letak baris. Okey, kita baca. Labisa Ja'farun.
sauban launahu qirmizun fara'a difda'un wahud fara'a difda'un wahudhudun fasara fitahlun indama amsaka tuhlabun indama amsaka tuhlaba at-tuhlaba tuhlab. Okey, sekali lagi kita baca. Labisa Ja'farun sauban launahu qirmizun fara'a difda' wa hudhud fasara fitahlu indama amsaka tuhlab. Apa maksud dia ayat ni? Sedap maksud dia ni. Maksud dia macam cerita legenda. Macam cerita khayal. Dia saja je ustaz yang buat soalan kan, dia reka je ayat ni. Dia nak suruh kita keluarkan perkataan, letak baris kan. Perkataan apa dia nak? Dia nak istakhrij ni keluarkan isim rubai mujarrad. Dalam ayat ni ada isim rubai mujarrad. Kan tadi kita dah belajar kan? Jadi apa maksud labisa? Apa maksud ayat ni semua ni? Labisa Ja'far. Okay, Ja'far ni labisa. Ja'far ni memakai sauban, satu baju. Ja'far memakai baju. Launahu, warna baju tu qirmizun. Warna baju tu pink. Fara'a difda'. Dia nampak katak. Wahudhud. Dan hudhud, burung hudhud. Fasara fitahlun. Maka dia jadi bijak. Fitahlun ni bijak. Indama, apabila amsaka, dia memegang lumut. Lucu tak ayat ni? Ja'far memakai baju warna pink, kemudian dia lihat katak dan burung hudhud. Maka dia menjadi bijak apabila dia memegang tuhlab, lumut. Tak kisahlah apa maksud ayat ni, janji kita tahu. Nak keluarkan perkataan yang mana. Yang pertama Ja'far lah kan, sebab dia nak yang rubai ni, rubai. 4 huruf, Ja'far kan. Labisa bukan, Ja'far. Wazan dia fa'lalun. Kemudian qirmizun ni, qirmizun, fi'lilun. Kemudian difda', keluarkan difda'. Ada tak ni? Tak ada difda'. Keluarkan difda' ya. Difda'. Difda' adalah jawapan juga. Tersilap tak letak. Hudhud. Ada hudhud. Lepas tu fitahlun. Ada fitahlun. Kemudian tuhlab. Ada tuhlab. Ya. Dia nak 5 kan. Difda' satu lagi ni. Okay, faham tak soalan ni? Boleh faham tak soalan ni? Dia nak apa? Dia bagi ayat kan? Dia bagi ayat, dia suruh kita pilih. Okay, Misha, bagus. Misha dah faham. Zatul Hanan dah faham. Okay, dia minta perkataan yang 4 huruf ni. Isim rubai mujarrad. Dia nak yang tu. Okay, Alhamdulillah. Kita pergi pada soalan seterusnya. Yang khumasi pula. Khumasi. Al-ismu khumasi mujarrad. Isim yang 5 yang mujarrad, yang asal. Sikit je dalam bahasa Arab yang 5 huruf ni. Ya. Okey. Maftuhul fa, wazannya fa'allalun. Fa'allalun ni, ejaan dia macam ni. Dia nampak 4 kat sini kan. Sebab dia sebenarnya macam ni. Fa'allalun. Lam yang pertama tu, dia ada 3 lam kat situ. Lam pertama sukun, lam kedua fathah, lam ketiga dhammah. Fa'allalun. Inilah. Macam ni. Fa'allalun dengan fa'allalun ni sama. 5 huruf. Kemudian fa'lalilun. Fa'lalilun. Inilah. Fa'allalun. Safarjalun. Farazdaqun. Zabarjadun. Syamardalun. Ya. Syamardalun. Safarjalun, Farazdaq. Ni nama orang ni. Safarjal, Farazdaq, Zabarjad ni permata. Permata zamrud, Zabarjad. Ya, permata zamrud. Syamardal.
Okey, yang menggunakan wazan fa'lalilun inilah jahmarishun yang kita jumpa tadi. Ada insya-Allah video ulangan ada. Nanti macam malam tadilah Ustazah akan send dekat channel YouTube Ustazah Huzaimah. Lepas tu bila video tu dah ready, dah siap upload, barulah awak boleh tengok. Tapi saya akan bagi link awal-awal lah. Masa saya upload tu dia dah bagi link, saya akan share dekat group ya. Okey, fa'lalilun, jahmarishun, qahbalisun, sahsalikun. Okey, ni perkataan yang jarang-jarang guna. Macam dalam kita lah, dalam bahasa Melayu kan ada banyak perkataan tapi kita tak tahu. Macam ketimbang. Pernah tak dengar perkataan ketimbang? Ya? Ketimbang. Kan? Ketimbang tu perkataan lama. Macam dalam bahasa Melayu juga. Kita tak guna perkataan tu. Ketimbang. Dia ada je dalam bahasa Melayu lama. Okey, kemudian maksurul fa. Fa dia kasrah, fi'lalun. Qirta'abun. Jir, bukan jar, jir. Jir dajlun. Hinzaqrun. Ni perkataan yang pelik-pelik lah, yang jarang digunakan. Kalau kita orang Melayu belajar bahasa Arab, jarang sangatlah jumpa. Perkataan-perkataan ni ada dalam syair-syair Arab. Ya, sebab dia bahasa lama. Kemudian madmumul fa, contohnya fu'allilun. Fu'allilun. Yang sebenarnya macam ni. Fu'allilun ni dia nampak 4 tapi dia 5. Fu'allilun. Juza'bilun. Quza'milun ni. Ya, Quza'milun. Khuba'sinun. Okey? Ustazah, Ya. fi'lalun tu 4 ke 5 sebabnya kalau contoh qirta'bun, dia ada mati. Yang nombor 3. Maksurul fa. Dia formasi kan? Fi'lalun ke ataupun fi'lalun? Tasydid. Ada tasydid di sini. Tertinggal tasydid ni. Okay. Fi'lalun. Ya, ada tasydid di sini. Alright. 5. Bila tasydid, yang satu tu sukun, yang satu tu tak sukun. Kan? Ya, saya tak letak atau kat sini. Patutnya fi'lalun. Ya, tak, fi'lalun. Ya, fi'lalun. Qirta'bun. Jirdajlun. Okey, macam tu. Tapi ni jarang lah ditanya. Yang tanya Safarjal ni yang famous. Yang saya sebut kamu tanda Yang famous Safarjal, Farazdaq, Zabarjad. Mungkin ditanya ya. Mungkin ditanya. Dia dekat Khumasi ni, dia tak tanya banyak sangat. Dia tanya yang famous. Macam yang atas ni famous lah. Ya, Syamardal. Ni nama orang. Safarjal, Farazdaq, Zabarjad, nama permata. Yang ni lah yang atas ni. Dia pun tak tanya juga yang detail-detail sangat. Ni ke detail dah ni. Detail lah. Yang sampai Khumasi ni ke detail dah. Sebab dia yang sebenarnya tajuk ni kan, dia nak kita faham ni je. Kita faham ni. Kita faham bahawa dalam bahasa Arab ni, isim-isim dalam bahasa Arab ni ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang khumasi. Untuk kita kenal rubai, khumasi ni untuk kita kenal je lah. Yang sulasi ni kita kena guna. Jadi sebab dalam bahasa Arab yang sulasi ni paling banyak. Paling banyak sekali yang sulasi. Boleh kata yang rubai ni kalau kita bagi peratus lah. Sulasi 70%, rubai tu 20% je. Kemudian khumasi tu ada 10% je perkataan dalam bahasa Arab yang wazan khumasi. Ya, wazan dia tu 5 huruf. Okey gitu. Cuma nak memperkenalkan kepada kita. Lagipun perkataan-perkataan yang khumasi tu tak digunakan sangat, hanya digunakan dalam syair-syair. Macam syair Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman.
yuladu aliman jahafilu. Ada kataan jahafilu. Jahafilu ni orang Arab pun jarang guna. Jahafilu. Silap. Perkataan ni jahafilu. Punyalah. Saya kan boleh dapat syair tu, apa yang maksud jahafilu? Jahafilu ni cari dalam kamus. Cari kamus lah. Kita bukan orang Arab kan. Kita cari kamus, kena bersahabat dengan kamus. Cari dalam kamus, apa maksud jahafilu? Jahafilu ni maksudnya mujtama' aja. Maksudnya masyarakat. Orang Arab guna perkataan mujtama' untuk masyarakat. Dia tak guna jahafilu. Jahafilu ni perkataan yang dalam syair sahaja. Jarang orang Arab guna. Tapi dia orang faham lah sebab bahasa dia orang kan. Kita orang Ajam ni kena berdamping dengan kamus lah. Sebab kita tak tahu bahasa tu. Tapi seronok lah belajar. Okey, kita pergi kepada yang mana pula? Tadi, soalan nombor apa tadi? Dah lebih dah. Ni kan tadi dekat Ja'far tu. Kemudian Khumasi. Soalan macam ni soalan macam ni. Soalan tak susah. Kita belajar wazan-wazan tu kita jumpa lah perkataan yang susah. Tapi bila soalan macam ni je. Bila soalan taklah susah. Soalan hati misalan lil auzanil atiyah. Dia bagi wazan. Dia suruh kita bagi contoh. Fi'lalun dirhamun. Fa'lalilun jahmarishun. Yang kita dah hafaz dah. Fu'lulun hudhudun bulbulun kan. Lepas tu fu'alilun khuba'asirun. Khuba'ashirun. Ya. Tadi dekat atas tadi. Okey, seterusnya tengok soalan. Soalan bila kita pergi dekat soalan dia tidaklah payah. Itu je soalan dia. Ya. Lepas tu masuk kepada tajuk Mizanus Sorfi. Mizanus Sorfi ni dia nak terangkan fungsi fa' ain lam ni je lah. Ya, fa' ain lam. Malam ni insya-Allah kita akan masuk satu tajuk besar yang baru, iaitu Al-Masadir Rubai, Al-Khumasi, Al-Sudasi. Kita akan masuk tajuk ni malam ini. Okey. Dengan kamu ada ke soalan? Saya nak tanya, yang dalam grup tuition ni, adakah kamu duduk dalam grup besar? Grup besar bersama saya, grup WhatsApp yang besar bersama saya. Ada ke? Tak ada Ustazah. Tak masuk.